Hello guys, welcome to Double Agency. Jadi hari ini kita nak tengok channel nama dia Oyen dari Mesir Official. Jadi kita akan tengok semua pala hidup parodi. Let's go. Ni yang pertama, Jack Squad 4. Let's go. Aik, macam mana kau boleh masuk? Bukankah aku dah bagi peraturan kau tak boleh masuk ke sini? Serius ni? Jijik babi tengok kau buat macam tu. Engkau yang jijik ke aku? Kalau kau jijik kau punya masalah. Ini cerita rasa aku, bukan kau punya idea. Bodoh. Assalamualaikum. Tengok ni, aku pandai main piano tau. Nak cakap kau pandai main piano pun tak. Nenek aku pun pandai main piano. Baby pun boleh main piano. Kau ni auto tengah bercakap kau yang menyampuk. Mas, ampun mas. Sakit. Kat sana itu ke yang kau fikirkan pasal kami? Apa? Pasal korang? Oh gitu. Korang acak dewasa. Wow, tengok aku. Sewil, gila, kelakar. Tapi kan bukan realiti. Alah, ada cerita yang bodoh ni. Aku kan dah kata cerita korang acak dewasa. Wow, tengok aku. Sewil, gila, kelakar. Tapi kan bukan realiti. Alah, Alah tengok comelnya bodoh ni. Astagfirullah. Engkau badut mana tak kelakarnya. Alah, sepanjang serius. cerita yang bodoh ni. Aku kan dah kata cerita tu tak best kalau tak ada komedi. Sepanjang video tu sedih, marah, perang. Apa bestnya? Hai awak, saya suka awak. Mana tak cringe tu? Diam lah bodoh. Jax kat mana? Kau nanya, kamu nanya. Kau tanya saya. Apa? Saya suka awak. Mana tak cringe tu? Diam lah bodoh. Jax kat mana? Kau nanya. Lama-lama aku tengok. Kamu nanya. Lama-lama aku tengok kau yang cringe. Kau tanya saya. Pergi belah lah kau. Memang babi kau ni. Antara korang ada tak yang pegang kunci pintu ni? Apa? Kunci? Tak ada Tengok, kalau aku bagi kau, lepas kau buka pintu tu, kau curi spendol. Weh, jadi asap macam Thanos. Gila. Thanos. Jangan kata. Ni babi kantor je. Dia nampak aku kepala. Ni kasut ni. Ni kasut bukan rantai Ni ambil kunci ni. Kau nak kunci sangat kan? Pergi main jauh-jauh. Jangan lupa. Curi spendol. Jadi tak pakai spender ke sampai suruh aku curi spender ni? Okay. Tu yang satu. Lagi satu ni saya dah pernah reaction. Sekejap. Wait guys, tengok aku kasih Mamat ni minum satu botol sup sebab dia kata gigi aku kuning gila. Guys? Life hack syurga lah dunia. Bruh. Kau asal kalah main judi ke? Aku nak kena terus terang dengan korang yang sebenarnya aku ni. Aku sebenarnya ada satu hal nak cakap. Kahwin lagi ke? Aku sebenarnya menang judi lah untuk lalau. Oh, perayang. Lau. Dan disebabkan itulah aku nak korbankan korang sebagai mainan judi aku. Gigi rongak ni dah ketagih judi. Kenapa Siapa yang nak ada bagi main kita judi? dah lah tak gosok gigi 3 bulan. Aku tak tahu lah ini sebagai daripada judi ke tidak, tapi yang penting Abang Saleh pun. Bruh. Lah, bukan kita main sorok-sorok ke? Bruh. Faham ni? Jangan sambung. Kalau kau mengucap sempat hud. Asyadu. Jadi Sigma pula. Okay, next saya cari lagi. Cara main Okay, dia. jap. Jadi, cara main dia, kau pusing ke belakang, kau campak ke depan. Cuba kau buat pula. Ni episode 4 taruh di Oh satu. Allah, itu satu. pun tak boleh buat ke? Kau sabar je lah. Macam ni ke? Pandai pun. Oh, sorry, sengaja. Okey ke? Kau okey ke? Hei, berapa kali kau nak sakit kawan anak orang ni? Kan aku cakap tadi tak sengaja. Kau kata tadi sengaja. Kau nak apa? Dua natang ni Syah gaduh je baik kau ikut aku. Binatang. Hilang kau sama. Aku ada jumpa satu topeng ni. Saiz dia sebiji macam kau punya. Lagi satu, dia plastik. Made in China, tapi dia tahan lama. Main China. Kau cubalah pakai dulu. Dah macam normal je. Tak best. Macam. Rating berapa? Rating dia 11 per 10. 10/10. Ah, Kualiti dia macam Korea. Nasib kau jenis bersyukur. Kalau tak bersyukur nanti kau terasa. Thank you Zubal.
Belanja top up aja aku Top lah. up apa? Aku bukan belanja top up lah. Aku dah top upkan kau semalam kan. Dah habis. Budak pendek sebelah aku ni mesti tak pernah kena belanja kan? Ai, ada aku tanya ke? Right. Apa pun ni minggu depan aku belanja? Tak apalah, susah-susah je. Ayo kita bertualang sama Tok Dalang. Tok Dalang lagi. Apa randomnya? Adventure pada kali ini kita ada bangla jual kapek nak makan orang. Alamak. Dulu dia orang makan budak, sekarang taste dia orang lain. Dia orang nak makan yang dewasa. Sebab apa? Sebab cukup makan boleh masak rendang babi. Kalau dia orang nak taruh makan orang, korang bukan Jap. Kau memang dah tak ada kerja lain. Asyik nak taruh makan anak orang je bagi benda seram. Semalam dah seram mana gagah. Semalam aku tak datang, so apa yang seram sangat? Semalam aku ada nampak kepala kita orang semua jadi decoration kat bilik Perdana Menteri. Lepas tu ada satu hantu ni asyik menjerit je. Memang tak ada kerja lain. Lepas tu ada satu hantu ni dia raba-raba badan aku. Lepas tu rasuk. Hei, banyak benar hantu gatainya. Hei, lepas tu dah salahkan aku pula ke? Diorang yang terlebih minum ketum sampai nak bergatal. Bukan masalah aku. Kau pun minum. Kau ada buat kotak untuk letak cadangan kan? Kita orang letak cadangan bukannya kau nak tengok. Sejak bila ada kotak ni? Suruh simpan bodoh tak nak. Tapi betul juga sejak bila ada? Sejak kau lahir. Bapa, tahan kencing dia. Kencing je. Ajak semua orang bakar Zubair ramai-ramai supaya dia jadi hitam. Lepas tu semua orang boleh panggil dia ni. Aku punya tu. Semua orang tahulah. Memang agak resis je. Tapi kalau fikirkan balik memang agak menyeronokkan. Amagia tahu tak apa. Yelah tu. Apa kata kalau adventure kali ni lebih kepada normal? Korang semua tak normal lah. Dah hati minta yang normal. Bekerja dekat McDonald buat beberapa hari tanpa free wifi. Asal. Normal ke kalau macam tu? Boleh dikatakan normal juga tu. Alhamdulillah walaupun tak normal tapi tetap bersyukur. Macam ni lah ya. Bekerja beberapa hari dekat McDonald tanpa free wifi. Kau genggal disebabkan kau bersyukur, kau jadi manager. Mesti kau yang buat cadangan ni kan? Kau sebagai manager kau kena ajar dorang cara bersyukur. Apa-apa masalah kau roja je dekat aku. Kalau tak gaji korang aku potong jadi 10%. Sebab sekarang ni aku yang jadi owner McDonald tu bukan kau. Penat doh. Ada aku suruh kau lepas ke? Kalau tak ada wifi baik tak bayar. Skim lagi. Ya, sekoteh aku lah buang masa je. Apa kata macam ni? Aku bagi kau wifi tapi kau kena ganti ke tempat aku. Tak apa, terima kasih. Ada yang benar skin ke? Kau pergi kerja sekarang cari duit. Mana boleh macam ni? Aku dah kata tak nak lah. Mana boleh paksa? Nye nak. Baiklah, Ken. Aku akan jadi manager terbaik dekat McDonald. Nanti kalau ada apa-apa, nanti aku roja je. Alhamdulillah anak yang satu ini selalu dengar cakap dah bertanggung dosa. Tunggu apa lagi, kerjalah cepat. Shopee Pay. Abang Lang. Ni reses kedua Baiklah, sebagai Aku dah manager lapar. yang baik hati dan bertanggungjawab, aku akan turn on semua mesin dekat sini. Okey, semua mesin dah buka. Para pendosa sekalian, dah boleh mula kerja ya? Alamak, fried fries dah habis. Jadi kita ambil ragata dan goreng dia sampai hangus supaya dosa-dosa dia terhapus. Tak. Mana boleh? Nak hapuskan dosa tu kena solat taubat. Lepas tu kau nak mengadu ke bapak kau ke? Ajar benda sesat je. Sini aku report. Bapak dia? Assalamualaikum. Hey Kane, aku nak report yang Jess bagi ajaran sesat. Kalau boleh aku nak bagi dia kerja lebih sebagai denda. Biasalah dia kurang kasih sayang. Anggaplah ini sebagai azab dia. Apa? Boleh. Aku bagi azab yang paling kejam nanti aku buat. Aku bunuh dia. Tapi kejam sangat. Pandai-pandai kau je lah buat. Aku dah pergi makan dah. Bye-bye. Apa kau dah buat? Tak ada apa. Aku minta izin Kane untuk denda kau. Dan apa yang aku kena buat adalah cuci tandas. Terimalah azab ni lagi satu. Kadang-kadang ada orang bangang tu. Orang berak dekat dalam jamban. Dia berak dekat atas lantai. Jadi pandai-pandai kau lah yang cuci semua tu. Okey, Papa Roger. Ya. Aku gurau jemput tadi. Sarapan. Kau cakap apa yang aku tak faham? Boleh cakap bahasa Melayu? Pakcik ni. Dulu dia suka duduk dalam longkang aku. Bila aku tanya kenapa, dia jawab.
Okay. Kita buat faham je lah ya. Aish, bapak gemuk jual tayar ke apa? Oh, sekati kau je nak hina orang ya. Kalau kau nak hina pun jangan time dia ada dekat sini. Nanti dia terasa. Daripada kau tambah dosa, baik kau buat kerja. Cih, Jam rosak. Oi, pendek. Kau dengar sini. Macam biasa aku nak order burger Ramly. Sebelum ni aku order, aku minta sos. Sampai-sampai je tak ada sos. Dengan daging sekali tak ada. Memang bodoh. Ini sangat macam aura Sigma saya. Kau memang selalu ada sini ke? Ya, aku selalu makan sini. Aku ketagih. Okey, 1 burger Ramly. Baik, Commander. Okey, 1 burger Ramly. Aduh, mata aku. Pedih, Cok. Hah? What the fish, bro? Aku sedar gila. yo Zuber, kau dengar je apa dia suruh? Yelah, siapa je yang nak kena azab? Alah, kau relax ah. Belum tentu lagi. Kir bagi izin ke plastik tu denda kita teruk gila. Kau pasti ke? Tayar acah strong ah. Nanti tak pasal-pasal kau menangis, lepas tu mengadu kat aku pula. Hell, aku boleh guna reverse card lah. Oh, hai. Assalamualaikum makcik. Saya inginkan Milo Ais dalam 300 bungkus gitu. Dan juga untuk diorang berdua ni saya inginkan 3 daging busuk boleh? 300 bungkus air Milo dengan 3 daging busuk boleh je. By the way, apa khabar? Makcik mengigau ke ni? Tak adalah. Aku tanya khabar je sebab tak pernah lagi orang order 300 bungkus air Milo. Oh ya, aku terlalu nak minta dia subscribe channel YouTube aku. Kau bukan tak ada YouTube ke? Oh, iyalah. Bodoh juga aku ni. Lain kali simpan sikit bodoh tu. Aku pun. Makcik dah kenapa main spider-spider kat bawah tu? Tak ada apa-apa. Aku cuma nak cakap hai. Hai. Makcik nak try saya ke? Try. Dan- Perasan siapa buaya ni. Okeylah. Sampai saja berikan jawapan like, komen dan subscribe. Bye.